Sekarang ni kecoh. Cadangan umur persaraan penjawat awam naik sampai 65 tahun. Orang kata sebab nak settlekan isu loan panjang. Contohnya, diorang ni ambil loan umur 55 dah. Kalau tarik 10 tahun, umur 65 nanti barulah loan diorang habis bayar. So, kalau pencen diorang ni stay dekat umur 60, confirm diorang ni tak dapat nak bayar loan yang diorang dah ambil dekat bank. Sebab tu, kerajaan nak ubah umur persaraan daripada 60 ke 65. Tapi, korang pernah terfikir tak kesan pada anak muda kita? Bayangkan ada 10,000 penjawat awam yang sepatutnya umur 60 ni dah pencen dah, tapi kena tangguh lagi 5 tahun sebabkan isu ni. Itu je dah blokkan 10,000 pekerjaan baru kepada anak muda. Kalau pekerja tua ni tak nak keluar, macam mana nak masukkan pekerja baru? 10,000 jawatan tu sepatutnya dah boleh diisi dengan anak-anak muda yang dah bertahun-tahun sibuk belajar dekat universiti. Soalan dia, naikkan umur persaraan ni betul-betul untuk rakyat ke? Ataupun nak make sure yang loan bank tu dah habis dibayar? Ni macam lagi banyak protect bank daripada rakyat. Korang setuju ke kalau Gen Z sekarang ni jadi masa semata-mata nak jaga sistem pinjaman?